Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami merupakan pasukan inovasi dari Sekolah Kebangsaan Bukit Cempaka, Terengganu. Saya selaku pembentang Wan Sirajul Fahmi bersama rakan pasukan saya, Ustazah Nurul Huda, Ustazah Nur Aziah dan Ustazah Nurul Hayati ingin membentangkan inovasi kami yang bertajuk MyApps Jawi BChamps. Itu satu aplikasi mudah alih yang direka khas untuk membantu murid tahun 1 menguasai huruf vokal Jawi dengan lebih berkesan dan menyeronokkan. MyApp Jawi BChamps merupakan satu inovasi dalam bidang pendidikan yang memanfaatkan teknologi aplikasi Android. Aplikasi ini dibangunkan khusus bagi murid tahun 1 mengenal, menyebut dan menguasai huruf vokal Jawi dengan cara yang menyeronokkan. Pendekatan ini selaras dengan keperluan pendidikan abad ke-21 yang menekankan kemahiran digital, kreativiti dan pembelajaran kendiri. Dengan antara muka yang interaktif dan mesra pengguna, MyApp Jawi BChamps bukan sahaja memudahkan pemahaman huruf vokal Jawi, tetapi turut menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan untuk murid-murid tahap awal. Penyataan masalah bagi inovasi ini ialah penguasaan tulisan Jawi dalam kalangan murid tahun 1 didapati berada pada tahap yang membimbangkan. Kajian oleh Suhana Abdul Hamid dan rakan-rakannya pada tahun 2016 menunjukkan bahawa penguasaan Jawi melalui bacaan dan penulisan hanya berada pada tahap sederhana. Kajian oleh Muhammad Fadli pada tahun 2022 pula menyatakan bahawa murid tahun 1 tidak dapat membaca Jawi dengan baik. Antara punca utama adalah kekurangan minat, persekitaran yang tidak menyokong dan pendekatan pengajaran yang kurang interaktif. Justru, wujud keperluan mendesak kepada pendekatan inovatif yang lebih menarik untuk membantu murid menguasai huruf vokal Jawi. MyApps Jawi BChamps dibangunkan sebagai penyelesaian kepada permasalahan ini. Aplikasi ini menampilkan pelbagai aktiviti interaktif seperti pengenalan huruf vokal Jawi melalui animasi dan audio, latihan pengukuhan dalam bentuk kuis dan permainan, reka bentuk yang mesra kanak-kanak dan mengandungi elemen gamifikasi. Dengan aplikasi ini, murid dapat belajar secara kendiri dan mengulangi latihan mengikut tahap kefahaman mereka. Guru juga boleh menjadikan sebagai alat bantu mengajar yang menarik dalam bilik darjah. MyApps Jawi BChamps mempunyai potensi besar untuk dikembangkan secara meluas. Antaranya, digunakan di sekolah-sekolah rendah seluruh Malaysia. Dijadikan bahan sokongan untuk program Linus atau pemulihan Jawi. Dengan penambahbaikan modul, ia boleh dikembangkan untuk kegunaan prasekolah atau pendidikan khas. Inovasi ini memberi impak yang positif kepada pelbagai pihak. Pertama, kepada murid. Ia meningkatkan minat dan penguasaan huruf vokal Jawi secara interaktif. Kedua, ia menyediakan bahan bantu mengajar yang menarik dan berkesan. Ketiga, kepada sekolah. Ia menunjukkan komitmen terhadap integrasi teknologi dalam pembelajaran. Kajian awal kami juga menunjukkan peningkatan ketara dalam penguasaan huruf vokal Jawi selepas penggunaan aplikasi ini selama 2 minggu. Kertas kerja inovasi ini telah pun dibentangkan dalam Seminar Pendidikan dan Inovasi Datuk Razali Ismail April 2025 dan kini sedang dalam proses penulisan untuk diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan Digital Tempatan. Permohonan hak cipta bagi reka bentuk grafik, nama aplikasi dan kandungan MyApp Jawi BChamps telah dihantar ke MyIPO dan kini sedang menunggu kelulusan rasmi. Aplikasi ini dibangunkan berdasarkan prinsip reka bentuk pengajaran berpusatkan murid serta disokong oleh teori beban kognitif dan model TPEC. Ini menjadikan MyApps Jawi BChamps bukan sekadar inovatif, malah berpandukan teori pendidikan yang kukuh. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera.